Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Alhamdulillah, cuaca hari ni redup, sejuk je. Jadi saya nak keluar, nak ronda-ronda dekat kampung. Nak tengoklah suasana kat kampung time bulan Ramadan ni macam mana? Macam biasa ke? Apa ada perubahan tak? Jom kita pergi tengok, ya? Okey. Sekarang ni first macam biasa kan nak masuk kampung ni, korang akan lalu pokok ni dulu. Sebenarnya ada jalan kat tepi tu, tapi saya suka dengan pokok ni. Lepas tu bau bunga dia ada bau tersendiri. Dia macam bunga ros tapi bukan bunga ros. Faham tak? Ada macam tu. Lepas tu korang tengoklah kat bawah tu meriah betul dengan bunga-bunga yang berguguran. Okey, sekarang kita nak pergi. Sambil-sambil tu saya nak cerita sikit pengalaman yang saya ada bila saya post cerita tentang kampung. Maybe 80% positif, 20% tu confirm negatif. Komen tu tetap ada like. Ramai je kan sebenarnya remehkan kampung Pap Malaysia. Pandang rendah. Kata yang sunyilah, itulah, inilah. Sedangkan rasanya diorang tak tengok kot video saya. Ada yang kata ada banyak sampah. Ya Allah ya Tuhanku. Setiap kali saya buat video kan, mesti saya tunjuk full tau. Maybe dia tak tengok kot. Maybe dia just tengok thumbnail and then dia terus komen. Korang tengoklah kat sini korang ada nampak sampah tak? Walaupun tong sampah ada kat belakang kampung ni tapi still tak ada seorang pun yang buang sampah. Kalau nak katakan daun-daun kering ni kan, jujurlah saya bagi tahu ya, jiran saya tu walaupun bulan Ramadan ni pun setiap petang, walaupun dia dah berusia, dia akan keluar, dia akan sapu daun-daun kering yang ada kat halaman rumah dia. Dia akan bersihkan. Tapi daun, nama pun daun. Lepas tu hari ni hari kedua kita boleh katakan hujan time malam kan. So confirm lah angin kuat. Daun-daun kering tu berguguran. Sebenarnya daun ni kan. Korang pergilah kat mana-mana sekalipun korang mesti akan jumpa daun. Jadi daun ni kita tak kategorikan sebagai sampah pun. Daun ni nak katakan baju pun boleh jadi juga. Dia lebih kurang macam tu. Sebab bila daun kering ni dah lama-lama terkumpul kat satu tempat. And then hujan panas dia macam boleh jadi baju. Okey. Lepas tu nak kata orang miskin je duduk kat kampung. Tak. Ini rumah kampung. Jom kita kira sama-sama ada berapa ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Rumah bukan rumah kayu tapi rumah batu. Desain ni lebih kurang je. Dan saya boleh katakan rumah ni sebenarnya lagi besar dari rumah kat teres. Sebab korang tengoklah kalau ekor saja 5 agak-agak bilik berapa. Panjang, besar. Kalau kita tengok dari atas memang boleh katakan besar lah. Lepas tu, walaupun nama dia kampung, tapi mesin air tetap ada. Sebab ada setengah orang ni, rumah dia mana ada kowe ke apa-apa. Walaupun kebanyakan dia dah ada, tapi macam 1%, 2% tu still tak ada lagi kan. So, diorang sediakan kat kampung ni. Tinggal masukkan shilling je. Tak payah pergi jauh-jauh. Tak payah nak pergi kat kedai, kawasan kedai ke apa. Beli air kat situ je. Simple dan juga simple dengan mudah tu sama je. Nak kata sedap tak boleh pula. Nama pun air biasa je. Tapi sebabkan saya ni jenis yang suka air kosong. Tapi time berbuka puasa tak lah. Tiap hari biasa saya memang minum air kosong je. Sebab memang sangat-sangat sedap. Tapi sekarang ni kan bulan Ramadan. Jadi bila bulan Ramadan tu kita ni macam lebih rasa nak minum air manis. Faham kan? Lebih kurang macam tu. Ni ada rumah kayu tapi korang boleh tengok cantik sangat-sangat. Tengok macam ada orang lukis je. Kan ni macam cantik. Walaupun rumah kampung ada aircon, astro tetap ada. Kereta pun tetap ada. Okey, sebenarnya rumah orang Malaysia ni kalau kita tengok kat luar biasa-biasa je. Bila kita masuk kat dalam tu, ya Allah, luar biasa. Sebab saya ada pengalaman nak saya cakap. Bukan saya mencakap je kan. And then, kawasan rumah memang bersih. Biasalah kalau tak ada orang memang tak ada orang kan. Dalam bulan puasa, petang-petang pula tu takkanlah ada orang nak duduk berkeliaran kat rumah ni memang taklah. Panas, penat, macam-macam kan. That's why lah diorang tak keluar. And then kat sini diorang ada jual juga tau. Bunga kantan. Cuba bayangkan bukan bayangkan lah tapi ni betul-betul sebab hari tu saya pernah buat video pasal kampung kat Malaysia and then I got komen, kat komen tu dia kata kalau kat negara tetangga, negara jiran kita lah ya, kat sana confirm dia ada orang lembat dan ni tapi dia tak sebut perkataan lembat, dia sebut perkataan apa, entah maling ke entah apa, tak tahulah, cuma dia mention lebih kurang macam ni lah. Kalau kat Malaysia tak ya, tak. Semua benda yang ada ni kan macam contoh lah bunga kantan ni.
dia ada bagi nombor telefon kat situ, sesiapa nak boleh message, boleh beli dekat owner rumah. So memang tak ada orang yang datang mencuri, memang tak ada. Diorang akan call sesiapa yang nak. Lagi satu, sekarang ni musim perayaan. Musim perayaan ni memang ramai nak lah kan. Alhamdulillah pandai tuan rumah cari rezeki kan. Okey. Lepas tu lagi satu contoh, orang Malaysia ni kan, diorang jenis contoh kalau ada buah nangka. Buah nangka tu dari berbunga sampai besar, sampai rosak jatuh pun, kalau tuan rumah tak ambil, orang lain tak akan sentuh buah tu. Sama dah juga dengan sayur-sayuran ke buah-buahan ke benda-benda lain, semua sama je. Memang tak akan sentuh selagi tuan rumah tak bagi izin. Selalunya tuan rumah ni diorang akan ambil, bagi kat surau ke apa, kat surau tu barulah dari situ orang akan ambil. Kalau tuan rumah tak ambil, memang tak ada orang akan sentuh. Sebab dia bila kita ambil barang orang lain, dia macam kita mencuri. Betul tak? Lagi satu dulu, time kecil kan, kita ni selalu diajar setiap kali nampak duit. Walaupun RM1 je kat jalan, memang tak boleh ambil. Kalau ambil sekejap lagi, tahu-tahulah kena dengan ayah kan. Faham lah. Okay, that's why dah sampai ke besar benda ni kita belajar. So, kita still tak ambil. Tapi bagus lah kan, demi menjaga nama negara. Tak ada orang kata kat Malaysia ni, buah pun kena curi. Betul tak? Lagi satu, kalau korang biasa nampak orang Malaysia ni, lagi-lagi duduk kat kampung, memang diorang suka bercocok tanam. Macam yang ni, ada apa ni daun kucai. Daun kucai ni first time saya tahu daun kucai ada bunga. Bunga ni sangat-sangat cantik dari jauh kita nampak macam pokok apa ni? Pokok apa ni cantik ni pokok ni kan. Memang cantik pun. And then kursi-kursi semua tu diorang akan susun. Jadi dah tertinggal lah biarkan bersepah macam tu tak ada. Depan rumah pun benda yang penting diorang akan letak. Yang mana rasa macam tak penting diorang akan buang. Lagi satu nak dekat-dekat raya dan ni kan rumah-rumah memang semua dalam proses renovate lah. Kalau yang ni korang tengok. Ni yang ni pula rumah orang Indonesia yang duduk kat sini. Dia duduk satu family lah. Anak dia, bini dia. Dia main lelaki ni kerja kontraktor. Kat belakang kampung ni kan ada kawasan perumahan baru kan. So setahu saya lelaki dia kerja kat situ. Tak berapa sure lah. Tapi yang saya tahu lelaki dia kerja kontraktor. Okey, jadi sekarang ni saya nak masuk rumah dah. Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.